Bukan kita malas pun. Tapi kerana keutamaan itu sudah salah diuruskan. Kadang banyak benda nak buat. Hari ni, orang sebut tanda-tanda akhir zaman, masa berjalan begitu pantas. Rasa macam baru je start cuti hari Jumaat. Ini hari Ahad dah. Esok nak kerja balik pula dah. Rasa malas-malas nak kerja esok tu dah. Malahnya nak tebus jam. Malahnya nak hantar anak sekolah. Malahnya. Lalu ada satu ulama mengatakan, bila terlalu banyak malas kita di pagi hari, itu tanda-tanda kita tak dapat hidayah daripada Allah. Jadi kalau kita bangun pagi rasa malas, malas lah. Hari ni aku tak dapat hidayah pada Allah ke? Saya ni duk dapat macam ni pasal apa? Anak saya nasihatkan saya. Rasa malas lah hari ni. Saya sembang lelaki saya. Tak sangka telinga dia dengar pula dah budak-budak hari ni kan. Hari ni rasa malas pergi kerja apa. Kan suami saya biasalah orang lelaki dia melayan je kan. Ya ke sianya. Datang anak samput belakang. Mama, orang malas tu tanda tak dapat hidayah. Pada muka mama pun kan. Dan dah masuk. Allahu Akbar. Betul adik. Kadang-kadang simple je. Tuhan nak tegur kita tu bukan melalui lidah kita, bukan melalui lidah lelaki kita, melalui lidah anak-anak kita. Kan zaman hari ni. Yang main-main. Anak hari ni kalau tegur, pedih oh. Dia tak ada peduli dah. Dia macam tak ada perasaan budak hari ni kan.